itulah kan. Dulu dia tuang air urin dalam nasi. Hari ni dia pula pakai baju color oren, tangan pun dah bergari. Tapi itulah untung sebenarnya ada ayah pangkat tinggi, esko kerajaan negeri. Senang-senang anak dia boleh masuk kerja dalam syarikat kerajaan negeri, syarikat apa, GLC kan. Hari ni huru-hara lah, pagi tadi kecoh juga, ada seorang esko kerajaan negeri Terengganu ditahan SPRM atas dakwaan kesalahan menyalahgunakan jawatan dan kedudukan, mengarahkan dua anak dia diambil bekerja di sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC. Bila berlaku ni? 2018, 2020, lama dah. Dia sebenarnya, bila aku baca berita ni pagi tadi, aku tak terkejut langsung, sikit pun tak pelik, sikit pun tak terkejut. Bila SPRM pecah lubang kes rekomen anak beranak masuk dalam syarikat-syarikat berkaitan kerajaan ni. Di Terengganu ni memang berlaku peningkatan mendadak jumlah pejabat awam negeri Terengganu. Lepas UMNO kalah 2018 dulu, kau tengok tahun 2017 bawah kerajaan UMNO, Menteri Besar Datuk Razif, pejabat awam di negeri Terengganu yang layak menerima bonus ada 7,000 lebih, 7,128 orang. Ini berita dulu. Kan UMNO kalah 2018 sahaja, naik Dr. Samsuri PAS ambil alih, tiba-tiba jumlah pejabat awam negeri Terengganu ni naik mendadak sampai 12,600 lebih. Dalam masa setahun sahaja, kerajaan PAS negeri Terengganu berjaya menambah 5,400 lebih pejabat awam di negeri Terengganu. Walaupun bilangan penduduk, saiz ekonomi negeri Terengganu tak tunjuk apa-apa peningkatan yang luar biasa langsung. Dan dekat situ sebenarnya dah fishy. Dekat situ kau kena tengok balik. Ada perkara yang tak kena lah. Dan hari ni ada